3 kesilapan besar yang ramai orang buat bila simpan emas. Yang ketiga paling ramai orang buat. So kalau tak nak ulang kesilapan yang sama, jangan lupa save untuk rujukan akan datang. Kesalahan yang kedua simpan emas hari ni, bulan depan dah nak jual ataupun minggu depan dah nak jual, tak sampai setahun dah nak jual emas. Kita ingat simpan emas ni untuk jangka masa panjang. Dah ada simpanan untuk kegunaan short term, barulah boleh simpan emas untuk kegunaan long term. Supaya kalau ada emergency, kita boleh guna emergency saving dalam bentuk cash lah. Tak perlu nak jual emas. Kena faham, emas ni ada spread, ada sisih nilai bila kita nak jual semula emas. So memang tak sesuai kalau kita nak simpan untuk jangka masa pendek. Jadi bila kita simpan hari ni, bulan depan dah nak jual, lepas tu rugi kan? Lepas tu salahkan emas. Kenapalah simpan emas ni rugi? Tak berbaloi langsung simpan emas. Sedangkan diri sendiri yang salah sebab tak ada ilmu. So penting untuk simpan emas dengan ilmu. Kesalahan yang ketiga yang paling ramai orang buat. Follow saya rapat-rapat untuk tahu kesilapan yang ketiga in the next video.